Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Humaira Kalisha dari TV PSS Media PC2. Pada Rabu, 6 Mei 2026, sekolah kami telah mengadakan Majlis Pelancaran Bulan Bahasa dan peluncuran program nilam peringkat sekolah 2026. Majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada Guru Kanan Bahasa, Encik Amiruddin bin Daud. Seterusnya, majlis dirasmikan oleh Tuan Pengetua, Tuan Rozhan bin Abdul Rahim. Akhir sekali, ucapan daripada Guru Media dan Perpustakaan, Puan Nuruliza binti Idris. Jom sama-sama kita saksikan video tersebut. Sebab dalam bangsa Melayu, ia ada kaitannya, iaitu budi bahasa. Orang yang tidak pandai berbahasa, orang yang tidak pandai berbahasa ialah orang yang tidak mempunyai budi. Budi melambangkan akal fikir masyarakat. Bahasa memberikan tafsiran budi seseorang, akhlak seseorang. Tutur kata kita ini melambangkan budi bahasa kita. Yang indah itu bahasa, yang baik itu budi. Hari ini kita zaman logam 2,500 tahun yang lalu. Orang Melayu yang pertama ialah datang. Okey? Selepas zaman ini itu ialah zaman logam. Jutru. Bila kita datang, Melayu yang terawal itu Melayu Proto yang masuk ke dalam bahasa. Okey? Dan kita berada di luarnya. Boleh? Orang yang bekerja sebagai nelayan tadi, yang lebih maju, lebih sophisticated, itu ialah Melayu itu. Kita lah. Dulu-dulu bahasa. Orang menggunakan komunikasi primatif. Dan prima yang pertama. Tidak ada huruf, tak ada. Orang punya suara bunyi, isi burung. Saya ajaklah awak sama-sama rasmikan program Bulan Bahasa dan Nilam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pengetua, Barisan Pentadbir, rakan guru serta murid-murid sekalian. Okey, cikgu kat sini akan menerangkan mengenai nilam. Pernah dengar perkataan nilam? Okey, apa maksud nilam? Nadi ilmu amalan membaca. Okey, maksudnya kat sini untuk nilam awak membaca setiap hari, tetapi awak tidak merekod nilam tersebut. Okey, sistem yang digunakan untuk merekod nilam adalah sistem AINS. Okey, AINS, AINS, sistem merekod nilam, iaitu bacaan yang kita buat untuk setiap hari. Maksudnya kat sini bila kita merekod Dengan berakhirnya aktiviti merekod nilam pada hari ini, maka berakhirlah Majlis Pelancaran Bulan Bahasa dan Peluncuran Nilam 2026 peringkat sekolah menengah Pekalan Cepa 2. Jumpa lagi pada next episode. Jangan lupa subscribe, comment and share. Bye!